Siapa nak tahu apa sebenarnya saya buat dalam video kan? Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Arif dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda komunikasi penyiaran di UIS. Selamat datang ke Studio TV Fakulti Sains Sosial Universiti Islam Selangor. Studio TV Fakulti Sains Sosial Universiti Islam Selangor telah beroperasi sejak tahun 2012 dan kini sudah memasuki tahun ke-13. Sepanjang tempoh itu, anggaran kos yang dikeluarkan adalah sebanyak 1.8 juta ringgit. Dilengkapi dengan kemudahan yang bagus untuk memberi pengalaman kepada pelajar. Dan mereka boleh bersedia untuk industri penyiaran yang sebenar. Dalam bidang komunikasi ini, kita boleh belajar menjadi seorang cameraman dan juga FM. Tapi korang boleh belajar juga untuk menjadi seorang pengacara. Korang juga boleh belajar untuk jadi seorang director, assistant director dan switcher. Banyak makanan tu? Ya, betul. Okey. Dan sebelah tengah. Inilah gambar kenangan komunikasi UIS yang berjaya dalam pelbagai bidang. Mereka membawa ilmu dan pengalaman mereka dari sini ke dunia yang sebenar. Dan mereka juga mengharumkan nama universiti. Kepada korang yang berminat dalam bidang komunikasi, korang boleh sertai kami di UIS atau lebih dikenali sebagai Universiti Islam Selangor, yang di mana mereka menawarkan dari asasi hingga ke ijazah sarjana muda. Bye.